Kan? Betul. Dia tak ada cheese kan? Betul? Ni. Jom, satu kita beli. Cukup. Tapi dia nak apa tak? Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Bersama aku lagi, Lomar Razak. Okay, so hari ni aku nak pergi mancing dengan Abang Yop. Aku sebenarnya dah lama tak turun mancing dengan Abang Yop ni. Dan aku pun dah berapa lama dah tak turun mancing. So ada lagi seorang member aku, dia on the way juga. So nanti kita jumpa dekat spot. Stay tune. Mantap. Masih berbunyi kan? Alam masih berbunyi. Macam tu cara dia. Kalau kita direct, dia akan bunyi. Keli tu gelumpur, bunyi. Dia rentap. Kalau iyalah, keli tu takut, dia gelumpur kuat sikit. Bila takut, pung dah bunyi dah. Dia sepatutnya kena ikat getah supaya dia tak tarik kita punya tali tu kan. Bila ikan beng henjut baru dia bunyi. Oh, dia dah ajar tadi. Saya tu. Oh, patutlah saya punya alam. Iyalah bang, abang punya keli kuat. Kan, kalau kita main gantung macam ni, keli kuat, saya kuat. Malam gantung je. Tapi malam ni ada kan, insyaAllah. Terus jangan tunggu man. Nyak jangan kasih sayang ni man. Kalau kasih sayang, dia jangan manja man. Kita takut kan kadang-kadang, tapi tali kuat memang padu man. Jangan bagi can kat dia man. Bagi can. InsyaAllah ada rezeki. Sebab air tengah cantik betul ni. Air tengah cantik. Dia tengah pun keluar, dia banyak keluar. Sebab abang rasalah, Abang Mat bagi tahu kan. Dia ada satu hari dia akan keluar banyak tau. Sebab apa? Makanan dia tak cukup. Dalam lubang kan dia, tempat dia tunggu sarang. Bila ikan air surut, ikan kan banyak merata, dia nak cari makanan tu susah. Itu yang dia keluar banyak. Kadang-kadang dia air cantik, kita tengok dia tak ada keluar, tapi makanan dia cukup. Dia duduk lubang air tu yang duduk dekat ni kan. Orang kata mak kayu bersepah-sepah. Maksudnya dia tangkap ikan dekat situ je lah. Patutlah dia makanan dia ada lah kan. Dia tangkap kan. Dah. Dia kena dia dapat telan lampam seekor besar-besar kan. Cukup lah tu, dia dah kenyang. Okay guys, kita cari breakfast dulu. Nanti kita sambung mancing. Mantap. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai spot yang kedua. Ni pun first time aku sampai kat spot ni. So kita try kat sini pula. Wait. Alamak. Abang Yop nak goreng apa tu? Goreng nugget lagi. Itu nugget untuk makan ke untuk ikan tu? Kita bagi untuk ikan. Sebab masa kita dah makan nasi, kita goreng untuk ikan. Siapa makan nugget ni, dia kumpau. Okay, sebenarnya kita orang memang suka pakai nugget untuk nak cari patin lah. Antara salah satu umpan killer.
bagi kami. Nugget, buah lakum, buah ara dengan sawit lah. So kalau korang nak try pakai nugget, korang try pakai brand tu. Kena? Mulut. Mulut ke bawah. Apa tak? Atau ambil isang. Misang. Okey, ambil isang. Yes. Roti ke sawit ni? Alhamdulillah. Man. Mana kat sini, bye. Man, dia mai. Abang dulu. Dah. Ya. Terbuka pula. Mai. Alhamdulillah. Okay bang Okey, terus abang rasa mai. Pam terus. Ada video start. Alhamdulillah ya. Lagi, pagi sana. Adjust ke bawah. Betul. Dah. Wow. Kasi dah penat lo. Yes. Alhamdulillah. Woo. Alhamdulillah. Wow, besar ya. Timang apa? Bagi timang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Oh yuk sip. Baik. Okay guys, alhamdulillah. Kita baru dapat naik ikan patin. Buat masa ni baru 2 ekor. Sekarang baru pukul 3. So kita tunggu lagi. Stay tune. Mantap. Makan cukup lah. Cukup tu campur tempoyak patin tempoyak. Gulai lemak. Oh, gulai lemak. Nala. Air tangan Abang Edi. Tadi sebelum kita macam ni ada budak 2 orang tu. Dia dah naik dah. Besar patin dia. Ya. Oh. Patin dia. Lepas tu dia balik. Dia datang balik, kita duduk lepak sini. Dia datang sini. Terus kita straight sana. Tahu dia nak dulu. Oh, tekan bem tu. Tekan semacam ni. Oh, dia sebab balik.
Dia mampu makan. Dia ambil tadi dia memang tempat dia tu. Ada, memang ada. Dia lekat lah. Alah, dia tak keluar pula. Bukan patin ni rasanya, Ben. Oh, no, lucu. Rasa bukan patin. Ya. Bukan patin. Oh, ada. Ada lagi kau. Pegang. Gulung terus sebelum dia masuk ke bawah. Mantap bang. Mana rasa bang? Itu dia pengantin baru kita ni. Besar ni. Ganti. Oh. Penting. Dia dah ambil dah, dia senyap. Lanjut. Okey dah. Pak Ketua dapat ke tu? Alhamdulillah. Yo. Wow. Ada. Faiz. Dia duduk kali dia sakit dah. Dia dah ambil tu. Betul lubang. Oh, 6 lubang ya. Mak jauh. Strike. Ikan ni. Tahu. Alhamdulillah, mantap bang. Mantap. Okay guys, so kita orang pun dah nak gerak dah. Dah nak pukul 7. Kemas. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki kat kita hari ni. Bulan besok saya kerja, Man balik awal sekarang. 3 ekor patin Sungai Selangor. Air jauh. Terima kasih Abang Edi join kita hari ni. Terima kasih juga. Mantap. Alhamdulillah. Abang Yop, terima kasih. Mantap. Mantap. Syukur kepada Allah kan. Kita rezeki hari ni. So kita jumpa next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.